setengah tempat berbeza dengan setengah tempat yang lain. Kalau kita di Pulau Pinang, belah Kedah, masjid dia kebanyakan dia selepas dia, sebelah dia, depan dia kubur. Ada masjid di Pulau Pinang ni, buka pintu sliding tu kubur pula. Batu Nisan tu, mayang sebelah Batu Nisan gitu. Macam di Ipoh, di Perak ada juga masjid bersebelahan dengan tanah perkuburan, tapi kebiasaannya masjid asing, tanah kuburan asing. Tuan-tuan, saban hari, saban minggu kita di masjid tuan-tuan ni menyaksikan penghantaran mayat, pengkebumian mayat. Dan saban hari kita melihat batu nisan yang bercerakah batu nisan tu. Malah bila kita melihat tanah perkuburan liang lahat, kita nampak liang lahat. Ada orang yang terjun dalam liang lahat, ada orang yang turun dalam liang lahat. Sampai orang buat lagu Ustaz Ahmad tentang liang lahat ni. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Tinggal jasad seorang-seorang. Ramai tuan-tuan yang menghantar jenazah, ramai yang menghantar ke tanah perkuburan, tetapi semuanya akan balik selepas itu. Jarang orang bermalam di kubur, jarang orang menemani mayat di atas tanah perkuburan. Tambus, balik. Tanam, balik. Tambah hujan pula, lagi balik orang. Maka tinggallah kita, tinggallah jenazah, tinggallah mayat itu berseorangan dia. Sebab itu ulama-ulama tasawuf dia tengok kubur tu. Sebab tu orang yang tasawuf bersih hati dia. Nama dia sufi. Ahli sufi tasawuf bersih hati dia. Dia tengok 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis dia tengok. Dia macam bukan kita ni, kita selapis pun tak tengok, lalu ya tak tengok tanah kubur. Menyesal pula beli rumah sebelah tanah kubur. Susah hati pula rumah dekat dengan tanah kubur. Ahli tasawuf, ahli sufi lain tuan-tuan. Dia tengok kubur tu berlapis-lapis. Dia tengok orang pergi ziarah, dia tengok orang balik, dia tengok orang hantar, dia tengok orang terjun dalam liang lahat. Apa kata dia? Aku sepanjang aku hidup, aku tengok orang ramai menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Kawan yang menangis, keluarga yang menangis, ramai pakai hantar, tersedu, tersedan di hadapan tanah perkuburan. Yang pegang batu nisan, yang pegang kayu, sementara batu nisan tengah duduk tempah. Lepas dia tengok tanah kubur, dia siram, dia apa semua, lepas tu dia balik. Tak ada siapa pun yang aku tengok yang terjun sekali, yang nak teman si mati dalam kubur. Maka sejak hari itulah aku buat satu keputusan. Sebaik-baik manusia pada aku dan aku sebaik-baik manusia pada manusia yang lain, tak ada siapa pun yang menemani mayat dalam kubur. Hanya satu saja yang menemani mayat di dalam kubur. Namanya ialah amal ibadah. Maka sejak daripada hari itu, aku menyayangi ibadat. Aku sayang kepada amal ibadah. Aku buat sungguh-sungguh amal ibadah. Kerana sesayang-sayang isteri, sesayang-sayang suami, sayang sungguh anak pada kita, sayang sungguh kawan pada kita, tak ada siapa pun yang tunggu. Semua pakat balik. Yang menunggu aku ialah ibadat saja. Gelapnya kubur, sempitnya kubur, seksanya dalam kubur. Tetapi yang menemani aku adalah ibadat. Mudah-mudahan kubur jadi cerah. Mudah-mudahan kubur menjadi luas. Mudah-mudahan diangkat hisab dan azab di dalam kubur. Mudah-mudahan di kubur menjadi taman daripada taman-taman syurga. Apa cara dia? Cara dia ialah buatlah amal ibadah dan sayangilah amal ibadah. Tuan-tuan yang saya muliakan, pelajaran kita pada malam ni, jom
Buatlah amalan, carilah amalan, istiqamahlah dengan amalan, walaupun sedikit amalan itu, tetapi ianya berterusan. 2, sayangilah amalan itu, jangan biar terlepas, tak sempat dibuat. Jangan biarkan dia tak dibuat dengan alasan sibuk, dan janganlah main-main dengan ibadah. Alasannya apa? Sunat je pun. Malam ni buang perangai je pun. Kamu tak sembahyang ke sunat lepas maghrib? Sunat je pun. Besok Khamis tak puasa, Din? Allah, sunat je pun. Kamu sembahyang tak pakai kepiah? Allah, sunat je pun, tutup kepala. Banyaknya jepun kita. Sebab apa? Sebab kita menganggap ibadat itu tidak penting. Yang penting apa dia? Dunia, 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 dunia. Sedangkan Allah kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya la'ibun wa lahu illa la'ibun wa lahun. Wa mal hayatud dunya sudah. Baik. Dia hafal Quran, saya tak hafal. Jadi mana-mana ayat yang saya tak ingat, yang saya tak tahu, saya tala pada dia aja. Wal akhiratu khairun wa abqa. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan, nombor 1 pelajaran kita malam ni, sayangilah ibadat, sebab dialah yang untuk teman kita. 2, buat ibadat elok-elok. 3, jangan sampai terlepas ibadah, walaupun sedikit. Ustaz, saya ni balik kerja, habis tu nak ambil isteri pula, dia kerja nurse, Ustaz. Habis tu, jadi saya singgah start je majlis ilmu ni, Ustaz. Saya kutip sikit pahala, pukul 8.30 saya nak berangsur, Ustaz. Boleh, Ustaz? Silakan. Dapat sikit pun jadi. Ustaz, saya sembahyang Isyak, tu imam baca 4 rakaat. Soalan, saya buat 2 sudah, nak cepat. Yang tu tak boleh. Jangan buat berdua lagu tu, bawah. Buat ikut syarat dia. Itu pelajaran yang pertama. Sayangilah ibadah, kerana dialah menemani kita di dalam kubur. Wallahu a'lam. InsyaAllah tadi kita dah dengar kupasan mukadimah daripada yang bahagia Datuk. Hidup ni sementara, esok kita akan masuk ke dalam kubur. Dalam banyak-banyak orang yang kita sayang, lah kali yang akan menemani kita di dalam kubur adalah amal ibadat kita. Lalu bersungguh-sungguhlah kita menjaga amal ibadat kita. Yang menjadi persoalan ni yang bahagia Datuk, ada satu hadis sahih Nabi sebut mengenai ada orang di ibadat solat sampai 60 tahun, tapi Allah tak terima ibadatnya kerana mencuri dalam ibadat. Adakah itu dikira orang yang bermain-main terhadap ibadat? Silakan Datuk. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, sebelum ayat tu, ayat dia apa, Man? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, ayat tu semua orang hafal. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada kejahatan, kemungkaran, fahsya. Tetapi jarang orang ambil baca daripada awal. Ambil pada awal ayat tu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kamu, utlulah kamu apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Bacalah apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kamu, yakni Al-Quran, dan dirikanlah salat. Salat itu sesungguhnya dapat mencegah daripada melakukan kemungkaran dan kefahsyakan. Sebelum solat tadi, apa yang Allah Ta'ala sebut? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kamu apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah pada kamu. Nama dia utlu. Al-Quran nama dia Iqra, bacalah. Al-Quran nama dia utlu, bacalah. Al-Quran nama dia Tadabbur. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pembacaan Al-Quran. Pertama, sekadar membaca. Iqra, sekadar membaca, Mak. Apa tu? Qala Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. InsyaAllah. Itu nama dia apa? Tu baca.
sekadar membaca. Dua, utlu, dia mula mengkaji. Dia mula mengkaji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa dia yang dikatakan sebagai qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyang aku. Itu dipanggil apa? Mengkaji. Utlu, mengkaji. Solat itu apa? Apa makna solat? Bagaimana yang dikatakan solat? Yang ketiga, tadabbur. Tadabbur maknanya ambil pengajaran, ambil iktibar, ambil perkongsian, ambil sesuatu benda yang dikaji. Contoh tadabbur itu apa? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran berbagai ayat tentang air. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut darat, Allah Ta'ala sebut air, dan lebih kurang 45 kali di dalam Al-Quran. Laut, darat, lebih kurang 45 kali. Macam tadi ayat yang Ustaz Ahmad baca, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Adanya perkataan al-ins, selepasnya ada perkataan jin. Selepas perkataan jin, adanya perkataan al-ins, digabungkan sekali. Kenapa ada ayat jin, kenapa ada ayat al-ins? Kenapa jin, kenapa ins? Ini dipanggil sebagai apa? Tadabbur. Daripada 45 kali Allah sebut laut, Allah sebut darat. Berapa kali yang banyak disebut? Yang banyak disebut ialah laut. Yang kurang daripada disebut daripada laut ialah darat. Lebih kurang 72% Allah Ta'ala sebut laut. Hanya 27%, 21% saja yang Allah Ta'ala sebut darat. Ini jumlah yang tak akan hilang sampai kiamat. Maknanya apa? Laut banyak, darat sikit. Laut itu luas, darat itu sempit. Maka apabila manusia mengambil laut, kononnya untuk dibesarkan daratan, diambilnya laut, ditambaknya laut, dijadikan daratan. Konon-kononnya nak bagi luas, buat airport, buat tempat peranginan, buat rekreasi, buat perumahan. Maka ditambak laut supaya jadi luas darat. Maka air laut tadi dia akan pergi tempat lain. Dia akan mengambil pula tanah yang lain untuk dijadikan laut. Kalau nak berlaku penghakisan, silalah tambak laut. Makin awak tambak laut, makin terhakis tanah di tempat lain. Sebab jumlah laut dan jumlah darat tidak akan berkurang sama sekali. Kalau Allah sebut 72% ialah laut, tetap kekal 72 sampai kiamat. Kalau 29% Allah Ta'ala sebut ialah tentang darat, kekal 29% sampailah kiamat adalah darat. Bila awak ambil laut, maka darat awak akan hilang. Awak ambil laut, darat awak akan hilang. Rumah hilang, tanah akan hilang, sebab awak dah ambil bahagian laut. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil sebagai tadabbur. Selepas mengkaji Quran, selepas membaca Quran, selepas mentadaburkan Al-Quran, Allah Ta'ala kata, semayanglah. Pergi semayang. Sebab tu tuan-tuan, lepas kita tadabur Al-Quran, pergi semayang isyak. Ni tadabur pun tidak, semayang isyak pun tidak. Yang dia berkena tom yang berkena tengok bola. Kalau lepas semayang subuh, ni salah dah. Allah kata pi tadabbur, pi utlu, pi kaji Quran, lepas tu semayang. Apa dia kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Satu, sembahyang ini dapat mencegah daripada melakukan jahat, fahsyak dan munkar. Ustaz Ahmad ni segak, bajunya putih, baju kahwin ke? Kan dia, samping pun cantik, kuning lagi. Maka dia pun pakai baju ni. Bila dia pakai baju cantik, apa tanggungjawab dia? Menjaga supaya baju ini kekal cantik. Bila minum kopi, dia pastikan tak tumpah. Dua, dia pastikan tak kena kari daripada roti canai. Tiga, dia pastikan tak kena minyak geris. Dia pastikan dibasuh, dia pastikan digosok. Supaya apa?
Supaya baju ini sedap dipakai, senang dipakai, selesa dipakai. Dan apabila dia memakai baju ini, apa dia akan buat? Bila dia nak makan roti canai, dia makan berhati-hati supaya tidak tumpah. Bila dia makan nasi, dia akan suap dengan berhati-hati supaya tak kena pakaian dia, supaya tidak kotor pakaian dia. Ada dua maksud di sini. Pertama, Ustaz Ahmad bila memakai pakaian cantik, orang suka kepada dia. Dengan pakai macam ni, adakah Ustaz Ahmad akan berkata beli nombor ekor? Elok duduk kedai sport tutup. Rasa-rasa berat kot. Dah pakai macam ni tuan-tuan, agak-agak pergi kencing diri dah. Pergi tak dekat R&R no, Lebuh Raya no, pergi buka samping, buka zip, agak-agak ada kan? Agak-agak ada. Ustaz Ahmad ni agak-agak dah pakai macam ni tuan-tuan, nak pergi rompak bank. Pergi rompak tu, bank security buat duit tu. Rasa-rasa dah ni. Ni pakai lagu ni, agak-agak naik dah atas pentas. Duk joget karaoke, joget danduk dengan penyanyi danduk. Rasa-rasa dah. Pakaian ini menjadikan dia beringat. Dia berbeza dengan pakaian saya. Buang kepiah, karaoke. Pakaian itu menjadikan dia beringat. Nombor dua, bila dia pakai lagu ni, dia juga akan beringat. Apa dia? Pakaian ini akan menjaga dia supaya dia tak buat jahat. Dan Ustaz Ahmad juga akan menjaga supaya dia tak buat jahat. Dia sayang baju dia, dia sayang pakaian dia. Jadi ada dua benda. Pertama, pakaian ini menjadikan dia baik. Ni abang haji kita pakai kain pelekat, pakai baju Melayu pula, kepiah putih pula. Agak-agak tuan-tuan dia nak buat apa? Judi. Pergi lautan sawit, main judi, ngok mana. Dah. Abang haji kalau nak judi pun salin dah tukar baju lu apa pula ni. Tak cantik ya. Ni abang haji kita dengan biru jubah, biru serban. Agak-agak tuan-tuan ni lagi nak beli arak. Masuk kedai 7-11, nak beli arak ni tuan-tuan ni. Semua orang tengok, dia automatik jadi baik. InsyaAllah. Pakaian tu menjadikan dia tu. Dua, pakaian tu menjaga Tuan Haji. Tuan Haji juga menjaga pakaian supaya nampak baik, bersih, elok. Begitulah dengan sembahyang. Pertama, sembahyang tu jadi apa? Sembahyang tu menjadikan kita baik, tak mau buat jahat. Sembahyang tu menjadikan kita ni mudah-mudahan dapat hidayah. Sembahyang ni menuntut pada Allah, Allah Ta'ala bagi pada kita kebaikan. Orang yang sembahyang ni Allah pelihara. Orang yang sembahyang ni Allah jaga. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Orang yang sembahyang ni Allah Ta'ala bagi apa pada dia? Rezeki yang cukup. Allah Ta'ala bagi kepada orang yang sembahyang ni ketenangan jiwa. Sebab apa? Sebab sembahyang itu adalah zikir. Maka Allah bagikan ketenangan pada dia. Dua, apa yang kita buat bila kita sembahyang? Sembahyang ini boleh berpindah pahala. Sembahyang yang kita buat ini amalan yang boleh pergi pada orang lain. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak, saat lagi subuh pula besok. Dah 40 tahun sembahyang lah, aku tak mau bagi pahala pada orang. Kita tak nak duit, kita tak nak duit, kita kena scam. Kita tak nak orang curi duit kita dalam bank. Tapi kita tak pernah fikir sembahyang kita transfer pahala pada orang lain. Kita tak pernah fikir kadang-kadang pahala kita sembahyang dapat pada orang lain. Pasal apa Ustaz? Pahala saya dapat pada orang lain. Pasal mulut kamu. Mulut kamu tu. Apa salah dengan mulut saya? Wasyatama hadza. Kamu maki orang. Dengan sebab kita maki orang, pahala sembahyang, pahala puasa, pah ke orang lain. Berapa ramai kita hari ni maki orang? Babi, jatuh, celaka, bewok. Allahu Akbar. Mayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaki dia tengah duduk tahiyat akhir, orang duduk dengan dia pula gauk. Biji-biji punya kaki tu.
Rasulullah duduk tahiyat, pijak atas kaki dia, duduk terus. Setan. Pahala sembahyang dapat kat orang tu. Tu bila tegak tengkok lagi dia tengok tu imam tu. Baik baca ayat panjang jela bodohnya tu imam. Dapat kat tu imam. Kalau betul hang sembahyang, jangan maki orang. Kalau betul hang sembahyang, hang nak jaga sembahyang, jaga elok-elok. Kalau tidak pahala pasing pada orang lain. Jangan maki orang. Lagi apa lagi ustaz? Wa qazafa hadza. Kamu menuduh orang. Qazaf. Pahala sembahyang kita hilang dengan sebab apa? Kita tuduh dia. Tu tak nampak kereta baru. Berkilat kereta. Cantik kereta dia. Agak-agak hang duit mana-mana main. Dapat buat keluar kereta lah. Ni rasuah. Nampak hang tahu mana dia rasuah? Hang tahu mana? Tu boleh tuduh lagi melakukan zina. Tuduh lagi melakukan perbuatan tak elok. Nampak janda tu. Aku tengok dia keluar dengan benar tu, dengan jantan mana tu ada. Projek mana tu? Projek apa? Tak pandai mereka lah. Duduk dalam bilik apa semua takkan. Takkan tak buat apa aku. Pahala hang sembahyang dapat kat perempuan tu. Nama dia apa? Qazaf. Wa daraba hadza. Pahala sembahyang kita hilang pasal apa? Pukul orang. Tumbuk orang. Belasah orang. Kita duk kata pada orang, duk pukul orang, duk belasah orang, menumpahkan darah orang. Pahala ibadat kita tukar pada orang lain. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang itu mencegah kita daripada buat jahat. Sebab apa? Sebab kita nak jaga sembahyang kita supaya jangan hilang pahala. Selain daripada orang yang sembahyang ni betul-betul dia sembahyang, Allah Ta'ala akan jaga dia. Wallahu a'lam. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan, soalan yang ketiga. Dalam satu hadis akhir zaman Nabi ada sebut yang bahagia Datuk. Jadi kita nak tahu, adakah ini dikira orang-orang yang bermain-main terhadap ibadat ataupun agama ni? Iaitu dalam satu hadis Nabi sebut yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini apa yang dimaksudkan dengan orang yang menjual agama hanya semata-mata untuk mendapat keuntungan dunia? Adakah ini orang yang bermain-main di dalam ibadat ataupun agama yang bahagia Datuk? Baik tuan-tuan yang saya muliakan, hidup kita sekarang ini berada di dalam pelbagai kaedah, pelbagai cara, pelbagai zaman, pelbagai tak tahu nak abang tuan. Kalau kita tengok pada agama lain di tempat lain, segala benda boleh mereka jadikan sebagai sumber pendapatan. Ada yang pakai pakaian ni, rambut macam ni, jalan tengah pekan, datang orang kampung pakai duk sujud pada kaki, bagi derma pun. Ada yang tak duduk selama bertahun-tahun, berdiri je kerja dia. Berdiri saja kerja dia sampai naik berhitam kaki ni. Pasal apa? Nak jadi dewa. Maka orang pakai bagi derma, betul dia. Itu agama lain yang kita nak tengok pok-pok ni biar betul. Ada yang tak pernah basuh kepala, tak pernah gunting rambut, ada yang tanam pokok atas kepala.
Tuan-tuan bayangkan tanam atas kepala ni, atas rambut ni padi. Kau jaga lagu tu, jalan tegak takut padi ni jatuh. Yang bukan-bukan, tapi yang tu tidak kita duk persoalkan, itu agama dia orang. Lakum dinukum waliyadin. Ni hak kita duk bicarakan tentang agama kita. Yang pertama, orang yang main-main dengan agama, yabghunaha iwaja, yang menjadikan agama tu bengkok, yang menjadikan agama ni lurus, tapi dia nak jadikan agama tu bengkok. Dia jadikan agama tu tak betul pada jalan yang sebenar yang sekarang dah ada. Kita ingat kita ni duk berjalan pada jalan yang betul. Rupanya kita berada pada jalan yang salah. Yang ni saya jumpa banyak tuan-tuan. Ada yang saya jumpa yang tak payah sembahyang, menggunakan niat saja. Dan bila kita kata, bang, Nabi Muhammad pun sembahyang bang, apa pasal abang tak sembahyang? Dia kata tu Nabi Muhammad, kami lain, kami sembahyang semua pakai niat. Ada saya jumpa. Ada yang saya jumpa tuan-tuan duk berzikir apa semuanya, rupa-rupanya memuja Imam Mahdi. Bila saya tanya dia, mana Imam Mahdi? Rupa-rupanya Imam Mahdi dia perempuan. Saya kata, bang, imam bang. Imam. Mana ada imam lelaki? Yang ni perempuan. Nama pun Imam Mahdi. Takkan Imam Mahdi itu perempuan bang. Zikir pula. Dia macam cerita dulu. Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya. Ada orang yang memesongkan kesanggupan kita untuk berjuang pada Imam Mahdi, pemuda Bani Tamim dan sebagainya. Maka dia gunakan ketaksupan orang ni, dia tarik untuk kepentingan diri dia. Benda-benda ni kita jumpa. Ada orang yang menjumpakan, yang menjadikan agama sebagai modal. Yang ni dia ambil ayat, baca. Bila baca, kena mandi bunga. Bawa bunga, tidak dia buang, kena buang siang. Mak dia, bapak dia bawa anak dara mandi bunga. Siapa yang mandikan? Tok Bomo mandikan. Mandi pula atas riba Tok Bomo. Mak pak duduk di luar, biar saya mandikan. Apa dia buat? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Takkan Tok Lebay nak menipu. Ni bahasa ni. Belum masuk lagi tuan-tuan, yang pergi meniaga pula. Oh, yang ni semalam ada satu orang datang jumpa saya. Ustaz tak nak ke buat travel? Tak mau. Ustaz tak nak ke beli travel? Tak mau. Kenapa? Nanti trouble. Berapa banyak orang yang buat travel? Trouble. Berapa ramai yang bawa orang pergi umrah, 40 orang satu bas, balik 20 suka, 20 menyampah. 40 orang ni tuan-tuan ingat balik ni semua suka. Dah yang maki kat ustaz tu lagi ramai pada hak suka dia. Lagi baik tak payah bawa. Pasal apa? Pasal ada yang meniaga. Ada yang meniaga. Bohong dalam perniagaan. Bila sampai KLIA, jemaah tak ada. Sampai terbang tak ada. Bila tanya mana dia sampai terbang, oh dia masuk workshop. Mai lagi sejam dengan travel hilang. Yang jadi busuk sebab dia. Yang jadi busuk orang agama. Tak boleh pakai banyak ustaz ni. Bohong. Saya tengah ceramah di Jeddah. Sedang saya ceramah di Jeddah tu, datang konsulat bisik kat telinga saya. Datuk minta izin, ada emergency. Sila tu, sila. Nak ke mana? Nak ke airport. Jemaah kita terkandas dah 8 jam tak terbang. Nak pergi cari pula selesai masalah. Masa tu saya ceramah di Jeddah. Bila tanya kenapa, dia hanya beli tiket pergi, tiket balik tak pergi. Bila tanya kenapa tak pergi, kenapa tak beli, sabarlah, inilah ujian Allah pada kita. La ilaha illallah. Senangnya alasan. Makcik yang ialah ujian Tuhan kan. Elok makcik. Ada makcik yang saya pergi umrah dengan dia, waktu makan pagi besoknya, apa dia buat? Dia kata, ustaz, malam tadi Allah Ta'ala uji kami laki bini ustaz. Saya apa? Ekor panahnya ustaz, ya Allah, apa dosa kita ni abang, panahnya. Suami dia kata, sabarlah, ini ujian Allah. Saya pun habis sarapan, masuk bilik depa pergi tengok ekor,
Rupa dia pasang 30 lebih, memang panas lah makcik. Oh, ni bukan ujian Tuhan, ni al-bangang wal bengong. Ijah lah makcik. Oh, janganlah duk salah semua. Okey, Ustaz Ahmad. Baik, ada orang yang menggunakan agama sebagai satu bentuk keuntungan. Tu ustaz pun ambil bentuk keuntungan lah. Nah, pula tu orang bagi ceramah, ustaz bagi ceramah, ustaz ambil duit. Saya letak ke bayaran? Tak. Nak panggil saya 10,000. Orang duk kata Ustaz Kazim kalau apa nak panggil dia tak ada 5,000, tobat lahum dia tak main. Bila? Tunjuk bukti, tunjukkan screenshot, tunjukkan WhatsApp, tunjukkan surat. Bila? Itulah fitnah yang berlega berpuluh-puluh tahun. Dia sekali ceramah tak kurang 5,000, tak ada 5,000, tobat lahum dia tak main. Bila? Di mana? Nyatakan. Saya pun nak tahu tak? Ini betul-betul Ustaz cari makan ni. Astaghfirullahalazim. Dah masuk dah isyak Tuan Haji? Masuk belum? Dah masuk dah? Dah masuk dah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب سيدنا Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, salah kan jadi guru Quran, ambil upah mengajar? Tak salah. Kalaulah salah mengambil duit mengajar Quran, yang jadi tuan qadi pun tak boleh ambil duit, yang jadi mufti pun tak boleh ambil gaji, yang jadi cikgu kafar pun tak boleh ambil duit, yang jadi cikgu ustazah sekolah menengah sekolah rendah tak boleh ambil duit. Ini pahaman lagu tu pula. Sekarang ni ustaz-ustaz tak ikhlas, semua yang ambil duit. Habis tu ustaz tu beli gas free, isi minyak kereta free, ustaz pun kena bayar income tax. Tuan-tuan ingat saya tak bayar income tax? Bayar tuan-tuan. Bukan sikit anak punya tuan-tuan, bapak punya kena tuan-tuan. Jadi jangan kita cakap macam tu. Cuma ustaz-ustaz ni tak minta bagi, ambil.
Tak bagi tak apa, habis ceramah balik. Bagi tak cukup, tak kisah. Jemput lagi tak datang lah. Salah. Tak nak jadi apa. Sebab tu ustaz ni kadang-kadang dia meniaga. Saya pun meniaga. Buat kopi lah, buat apalah, masuk pasaran sana. Pasal apa? Supaya tak meminta. Bila saya dah meniaga pula, ini semua penjual agama ni. Aku ceramah pun salah. Aku jual kopi pun salah. Aku jual dadah lagi kot. Ni penyakit manusia. Kadang saya tak ambil pun saku hati. Lantak rampak. Dengar kata nak buat sekolah. Dengar kata nak buat masjid. Bagi. Kadang-kadang duit tak ada nak bagi. Jam saya bagi nanti. Syed baik malam ni mereka tak buat kutipan. Kalau tidak jam ni habis pula. Adakah kita ni bila sedekah kita rasa takut jadi miskin? Tak akan jadi miskin. Tuan-tuan, yang jadi menjual ayat-ayat agama tu apa? Takut nak tegur. Takut nak bercakap. Takut nak bercakap benda yang hak. Kenapa? Saya makan gaji ustaz. Kalau tegur, saya kena buang kerja ustaz. Kenapa awak tak tegur benda ni haram? Tak boleh tegur ustaz, nanti kena ban. Macam mana ustaz? Televisyen tak boleh masuk. Ustaz kalau cakap jadi ustaz tak boleh ustaz? Tak boleh lah, saya dah. Sudah. Kamu yakin Allah bagi rezeki. Kamu yakin Allah jaga kamu. Kamu yakin rezeki Allah telah ditentukan pada kamu. Kenapa kamu tak pegang pada hadis Nabi? Qulil haq walau kana murran. Bercakaplah benar walaupun benda tu pahit. Lupakah kamu pada Allah? Lupakah kamu pada Nabi? Bukankah dah dicakap pada kamu balighu anni walau ayat? Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Walaupun mengguris hati, walaupun perkataan tadi menyusahkan orang. Cakap. Cuma bercakap itu dalam nada hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Tak boleh nak cakap terang-terang, cakap pelan-pelan. Tak boleh nak bercakap depan-depan, cakap sembunyi-sembunyi. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebagai orang biasa, orang awam, melihat seseorang bercakap, ini Ustaz Kazim ni dia jenis selebriti punya orang ni, cari makan ni. Mana dia nak tegur semua. Hang tahu mana aku tak tegur? Hang tahu mana aku tak tegur? Takkan saya nak tegur depan-depan macam ni. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bijak. Ustaz, ini bos nak cakap. Siapa bos? Siapa? Oh ya boleh. Ya Datuk, apa khabar Datuk? Baik Datuk Seri. Boleh Datuk datang rumah saya? Bila Datuk senang Datuk datang rumah saya. Bayangkan tuan-tuan, saya pergi rumah dia. Saya, dia, isteri dia. 3 orang. Pengawal peribadi duduk di luar, polis duduk di luar, semua di luar. Saya 3 orang. Tuan-tuan tahu apa saya cakap dengan dia? Takkan saya tak nak beritahu pada tuan-tuan? Cakap daripada hati ke hati pada seorang pemimpin. Cakap hak atas, mudah-mudahan dia boleh kontrol di bawah. Saya duk maki, marah orang di bawah ni, tuan-tuan boleh buat apa? Saya duk pompa apa? Ustaz tu garang, tibai betul ya, puas hati ya. Nak buat apa? Dia ubah tahu tak? Abang Haji nak ubah tahu tak? Jawatan AJK masjid pun tak ada. Nak bercakap sesuatu, direct pada dia. Macam ni Tan Sri, saya nak cakap pada Tan Sri. Macam ni Datuk Seri, saya nak cakap pada Datuk Seri. Mulai tahun ini segala perarakan, segala nyanyian, segala konsert, segala sambutan merdeka, tahun baru, main bola api, stop. Boleh tak Tuan Haji? Datuk, stop. Kita sayang negara kita Datuk. Kita tukar. Tukar apa Datuk? Kita tukar dengan Ya Hanana. Kita buat konsert sambut tahun baru dengan Ya Hanana, Ya Hanana. Kita zikir, kita selawat ramai-ramai, kita buat tausiah. Boleh tak?
Cuba. InsyaAllah. Cakap direct. Tapi nama dia hikmah. Sampai. Inilah dia tuan-tuan. Sebab tu kita jangan hanya menilai orang tu depan kita. Dan saya sebagai penceramah, saya tak takut ustaz. Saya timai ya ustaz. Memanglah timai hang seorang cakap, orang lain semua diam. Memang hang berani ya. Saya seorang pegang mikrofon, tuan-tuan diam. Memang saya berani ya. Kalau betul pi dekat dia. Tuan-tuan berani pergi cakap dengan orang lembut. Pakai skirt, pakai singlet, bawa beg tangan, duduk tepi jalan. Tepi lorong. Duduk tengok orang lalu. Berani berhenti motor. Seorang dengan seorang berani buat dia 5 orang. Apa ni kacau kita ni? Balik kita tak. Badan mereka bukannya kecil-kecil macam Ustaz Ahmad ni. Badan tu dia ragam ni. Nak apa ni? Kata dia. Nyebuk macam tu. Oh, kalau tuan-tuan berani pergi cakap kan. Dia pandai bercakap lebih daripada kita. Kita duduk dalam masjid ni memang berani lah, tak ada orang tu. Pergi cakap direct. Bang, saya ni Ustaz Kazim, kenal ke? Nak dengar. Nak apa? You pun cari I ke? Dah. Saya ni tengah buat isi untuk rancangan saya di radio. Konten nak siarkan dalam radio. Saya nak mendekati orang-orang istimewa macam abang ni. Saya tak kutuk dia, saya panggil dia orang-orang istimewa macam abang. Boleh tak abang saya recommend, saya temu ramah? Boleh, tapi bayarlah. Boleh tak salah abang bayar. Duduk. Apa cita-cita abang? Cita-cita I nak jadi perempuan sepenuhnya. Macam mana abang tak faham? Sebab tu I cakap, orang macam you all tak faham tau. I ni sebenarnya perempuan, tetapi terkurung dalam tubuh lelaki. Tak faham? Sebab tu I cakap you all tak faham. I ni sebenarnya perempuan, tetapi terkurung dalam tubuh lelaki. Oh, silat sarung You boleh faham tak macam mana perasaan kita perempuan terpaksa jadi jantan? You tak faham. Oh, so you nak jadi perempuan balik lah. Pandai pun. Jadi apa yang you dah buat, abang dah buat untuk nak jadi perempuan? I dah buat tengkuk, halko. I dah buat dada. I dah buat kulit. Buang segala bulu roma. Tinggal satu lagi I tak buat. Apa? Potong anunya. Kalau potong itu akan jadi perempuan sepenuhnya. Sudah. Saya cakap bang, Allah tak pernah salah bang. Allah jadikan kita lelaki, lelakilah. Allah mustahil silap. Allah mustahil salah bang. Mustahil. Yang salah dan silap kita makhluk. Satu. Bang, sebelum abang buang benda tu, fikir panjang bang. Saya dah jumpa banyak orang yang buang bang, tapi menyesal seumur hidup. Makan pil sampai mati. Makan pil tahan sakit sampai mati bang. Lama-lama sakit jiwa bang, jadi gila bang. Fikir panjang bang. Kalau mata rosak ada derma, buah pinggang rosak ada orang derma, tulang reput ada orang derma. Tapi kalau abang dah potong abang punya, tak ada siapa nak derma bang. Penderma buah pinggang diperlukan, ramai orang derma. Jantung diperlukan, ramai derma jantung. Tapi buat iklan, anu diperlukan. Jumpa tu imam masjid, mam, derma kat saya. Aku pun nak pakai, berikan kau pula. Fikir panjang bang. Inilah dia, nama dia dakwah. Saya jumpa satu jemaah di KLA. Nak ke mana bang? Brazil, insyaAllah Ustaz. Brazil, insyaAllah. Ustaz nak ke mana? Saya nak ke Sabah. Ada program sana, ya, insyaAllah ada 2-3 tempat dakwah di sana, insyaAllah, insyaAllah Ustaz, insyaAllah, barakallah Ustaz. Abang nak Brazil buat apa bang? InsyaAllah kita ada dakwah di Brazil, insyaAllah.
Oh, ada orang Islam di Brazil InsyaAllah Ustaz, ada Ustaz. Masjid semua ada Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah berkat dakwah Ustaz, berkat dakwah Ustaz. Saya kata, abang, saya ni habis kuat Sabah saya pergi, abang. Saya tak pernah pergi ceramah di Brazil. Abang boleh buat dakwah di Brazil. Allahu Akbar, hebatnya abang. Terima kasih bang. Abang buat dakwah satu dunia. Ustaz, kita cari dah berkat Ustaz. Dakwah Ustaz, dakwah Ustaz. Saya tanya, siapa yang buat masjid di Brazil? Pakistan Ustaz. Siapa yang buat restoran halal di Brazil? Orang Turki Ustaz. Kawan saya pergi ke Amerika naik caravan. Pusing satu Amerika sampai dekat dengan sempadan Kanada. Bila dia pergi cari restoran halal, jumpa. Dia tanya pula, mana masjid di sini? Depan sana masjid. Jumpa masjid. Bila masuk dalam masjid, habis sembahyang, datang satu laki-laki. Indonesia? Tak. Malaysia. Saya pun Malaysia. Sudah. Rupanya Bangladesh. Dia duduk 12 tahun dekat Malaysia, dia kata dia orang Malaysia. Saya pun Malaysia. Habis tu buat apa di sini? Saya kahwin orang Indonesia, datang Malaysia mari, duduk kahwin sini dengan Indonesia. Dapat anak seorang, saya pindah dekat Amerika. 12 tahun. Simpan pula punya duduk. Tuan-tuan kutuk Bangla. Dia pindah ke Amerika, Persatuan Bangla dia beli rumah buat masjid. Persatuan Bangla dia buat restoran yang halal. Kita melancong, kita berjalan di situ, ada masjid duduk di situ, ada halal duduk di situ. Tapi kita masih lagi pemikiran ni, buat Bangla mana. Ubahlah pahaman tuan-tuan. Dalam Islam bukan kita seorang yang berdakwah. Semua orang buat kerja mengikut jalan masing-masing. Dan kita tanggungjawab kita apa? Jangan kutuk orang yang buat kerja, jangan perkecil usaha orang, dan jangan rasa usaha kita paling besar. Usaha hang tang sini je. Semua orang Islam kawasan ni memanglah hebat. Tiba-tiba dia boleh buat masjid di Jepun, Kobe. Saya pergi ceramah di Kobe, saya kata, mana masjid korang? Saya nak ceramah apa ni, masjid tak ada. Dia kata, masjid kita orang bawah tanah. Kenapa bawah tanah? Atas tanah tak boleh, bawah tanah dia buat. Duduk dalam tanah, turun dekat 20 tangga tuan-tuan. Saya tanya, siapa yang buat? Kita pakak Ustaz. Pakistan ada, Turki sikit ada, Bangla sikit ada, Malaysia sikit ada, Singapura ada, Indonesia ada, kolek duit buat. Jadi pelancong-pelancong daripada mana-mana Ustaz, mai sembahyang. Alhamdulillah Ustaz, kita sediakan tempat sembahyang dan makanan halal untuk pelancong. Restoran tu kita buka, Bukankah itu dakwah tuan-tuan? Bila sembahyang ramai-ramai naik sampai di atas sembahyang tu, orang Jepun tengok pokok ni buat apa ni? Sembahyang. Jadi tuan-tuan, luasnya, dan jangan kita kata bahawa ni tak betul. Aku saja yang betul. Aku saja yang betul, inilah sifat syaitan tuan-tuan. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Perasan lebih baik daripada orang inilah punca iblis jadi sesat tuan-tuan. Jom kita hargai semua usaha dakwah orang. Jangan kita rasa usaha kita yang paling besar. Kadang-kadang usaha orang paling besar, cuma dia sembunyikan, nampak kecil di mata kita tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, yang terakhir Datuk. Tadi tuan pengurusi kata dia orang dah datang dah pondok Datuk, alhamdulillah. Dan sekarang ni alhamdulillah yang bahagia Datuk pernah datang di sini. Jadi mungkin kita tertanya, adakah pondok yang Datuk cuba usahakan bahagian daripada untuk membantu masyarakat kita supaya perbaiki ibadat? Siapa-siapa yang nak belajar agama sila datang di pondok. Adakah target Datuk untuk membangunkan sebuah pondok nombor 1 di Malaysia ni yang bagi Datuk? Baik. Alhamdulillah pondok saya mendapat anugerah pondok terbaik peringkat kebangsaan progresif pada tahun 2015. Alhamdulillah, kira-kira 16 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Target saya ialah nak bagi pendidikan yang kondusif, pengajian yang sempurna, pendidikan yang bagus, kediaman yang bagus. Dan yang paling saya seronok syukur pada Allah, ada satu perempuan Cina, tidak Islam, anak dara, belum kahwin.
Dia datang, jumpa dengan saya, jumpa dengan kerani apa semua. Saya nak duduk di sini boleh? Saya tanya, kenapa encik nak duduk di sini? Sebab saya suka tengok, saya kerja pejabat depan sana, saya suka tengok diorang datang waktu tengah hari, waktu rehat, diorang pakai telekung, diorang datang surau, rupanya semayang zuhur. Dia sanggup keluar waktu rehat dia tu, duduk depan sekolah, dia nak tengok makcik-makcik ni pakai telekung semayang zuhur. Dia rasa seronok. Kali kedua saya jumpa selepas yang pertama, orang Perancis. Orang Perancis ni pertama kali dia datang, dia seorang. Kali kedua dia bawa mak pak dia. Apa dia buat? Dia pasang kamera macam ni, kaki apa semua ni, duduk di tengah-tengah halaman sekolah saya tu, pukul 5:30 pagi. Kerja dia hanya mengambil orang datang semayang subuh. Dia kata waktu sedengar orang azan, waktu tengok orang keluar masjid, masuk masjid waktu subuh, waktu itulah dia kata paling tersentuh dalam jiwa dia. Dia ajak mak pak dia datang. Yang ketiga tuan-tuan, orang Sweden. Anak dia, suami dia, dua orang anak, mereka berempat. Dia orang cakap orang putih. Saya tak faham, dia ni putih jenis apa ni? Rupa-rupanya orang Sweden ni, dia cakap macam Rusia. Dia bukan cakap style England macam kita. England kita faham ke? Mai apa nama ni saya tak faham. Kena translate pula ni apa pula ni. Tuan-tuan bayangkan, anak beranak ni duduk sebulan, tahun depan datang balik sebulan, tahun depan datang balik. Hanya sebab apa? Seronoknya duduk belajar, dengar orang baca Quran. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu jom kita target. Ada satu sumbangan, ada satu benda yang kita buat, menjadikan ianya mudah-mudahan dinilai dengan pahala yang berpanjangan di hari kiamat. Saya datang tengok masjid tuan-tuan ni, Allah, daripada jauh tu saya bangga. Saya duduk lalu atas je jambak tu, duduk lalu nak pergi Kulim lah apa, ada sesinggah. Cantiknya masjid ni, Masya Allah, macam Madinah. Masuk dalam masjid ni pula, Allah, kuliahnya banyak, aktivitinya banyak. Tuan-tuan yang datang ke kuliah ni, tuan-tuan menghidupkan masjid ni, masyarakat di luar duduk nampak. Ni yang malam ni duduk ada 10 kamera yang duduk ramah kita. Satu dunia duduk tengok ni tuan-tuan. Takkan satu orang pun tak tersentuh hati bila tengok masjid yang macam ni. Takkan satu orang tuan-tuan yang tak buka pintu masjid sembahyang taubat dalam masjid kita ni. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Akibat daripada kita memakmurkan rumah Allah, akibat daripada kita mengimarahkan masjid ni tuan-tuan, kita tak tahu berapa ramai yang mendapat hidayah dalam masjid. Sebab tu jangan main-main dengan apa benda pun. Daripada azannya, jangan main-main tuan-tuan. Kita tak tahu azan yang kita kumandangkan itu sampai pada siapa. Jangan lepas ya Allah, Allahu Akbar, lantaklah janji bang. Daripada hati bang. Dari hati. Jatuh dalam hati orang. Ni yang tu imam, jadi imam. Baca dari hati, Allahu Akbar. Abang yang semayang mengikut imam dengan hati bang, Allahu Akbar. Depan kita traffic light bang. Sebelah kita tu kedai nasi dalca bang. Kedai sana tu sup torpedo bang. Depan tu kedai burger bang. Depan sana pula ais kacang special, nasi teh special bang. Sambil duk bungkus, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Tuan-tuan ingat, kalau Allah nak bagi hidayah dia, tengah duk bungkus teh, tarik tu, nantilah saya ambil balik teh ni, saya nak pergi semayang je. Tu dia semayang je tuan-tuan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menangis makcik, pakai skirt nyonya. Yang ni saya jumpa di Keramat Kuala Lumpur. Dia duduk atas tangga tu, duduk bersimpuh. Orang makcik-makcik ni marah dia, datang masjid pakai macam ni apa? Tak tahulah. Makcik, buat tenang makcik. Habis semayang, dia jumpa saya.
Ustaz, boleh saya belanja makan? Boleh. Breakfast? Boleh. Mana Ustaz? Mana saya tahu, saya orang Ipohnya, saya bukan orang sini. Tak apalah, you ikut saya lah. Saya pun dengan PE ikut dia makan kedai nasi, kedai mamak. Saya tanya dia, you datang selalu ke ada masjid? Selalu. Kalau you datang bagi cakap, bagi talk, I selalu datang. You pakai macam ni? Nah, pakai lah. Selalu orang tegur tak? Bukan tegur, kena marah lagi. Pasal dia orang marah sebab pakai macam ini, dia orang marah lah. Tak apalah, dia orang bukan tahu saya Islam. Saya bukan Islam, dia orang tak tahu. Sebab tu makcik-makcik, janganlah garang sangat. Tam-tam lah tudung labuk. Stoking pula pergi ke paha. Sarung lengan pula pergi ke ketiak. Tasbih pula susah berantai bersikat. Subhanallah, subhanallah. Tengok, pakai makhluk garangnya makcik. Buat tenang makcik. Apa salahnya salah dengan dia? Dari mana datang? Kasihanilah mereka. Santunilah mereka. Nak semayang ke? Nak semayang saya ada baju. Saya tak Islam. Oh ya ke? Buat kawan ambil nombor telefon. Datanglah besok. Ada program datang tau. Oh kawan, makcik ni, nyonya ni masuk Islam di Johor. Saya ceramah di Johor dia ada kan? Loh, nyonya ni lagi. Anak dia telefon. Waktu tu saya dalam perjalanan pergi Batu Kurau, ada ceramah di Batu Kurau. Anak dia telefon petang. Ustaz, mak saya sakit, tolong doa. Sekarang macam mana? Kritikal lah Ustaz sikit. Baik. Ustaz, mak saya mau masuk Islam. Allah. Boleh ke? Boleh sangat. Ada tak doktor ke, siapa ke di situ yang Islam ke apa? Panggil dia, tolong dengar. Boleh panggil. Ustaz, mak saya sudah Islam, alhamdulillah. Dia suruh ustaz bubur nama sama dia. Baik. Saya bubur nama Khadijah, sempena isteri Rasulullah. Terima kasih ustaz, nanti saya beritahu dia. Setengah jam. Ustaz, mak saya sudah mati. Makcik yang tengking dia tadi, yang gagak je lah. Baru setengah jam, la ilaha illallah, meninggal dia. Atas katil hospital, semayang tak sempat, apa pun tak sempat mengucap la ilaha illallah, mati. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, dalam ibadah, dalam dakwah, jangan main-main. Sebab kita tak tahu dia akan jatuh pada hati siapa. Kita tak tahu apa yang kita buat, apa yang kita cakap ni tuan-tuan, jatuh pada hati siapa, kita tak tahu. Sebab tu kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Tugas kita adalah buat yang terbaik. Ustaz, ya, kami nak jemput Ustaz, kami nak invite Ustaz berlakon filem. Saya kata saya dah tua. Tadi abang tu makan buah rambutan, buah langsak. Ada orang bagi ya? Lupa. Saya tu nak pergi ke depan, tengok brother tu, orang Teluk Intan. Ngap makan. Abang, ada kecil mana tak? Alhamdulillah Ustaz, tak ada Ustaz. 70 Ustaz, tak ada Ustaz. Bagus. Ustaz berapa? Saya 72. Saya lagi muda. Makan. Tu. Abang kita sihat tuan. Penyakit tak ada. Allah Ta'ala bagi penyakit pada saya. Syukur Allah Ta'ala bagi. Dalam sakit ni pun tuan-tuan, saya ingat Allah nak bagi saya berdakwah melalui penyakit. Datang pengarah filem, Ustaz kami nak ambil Ustaz berlakon. Saya kata, tangan saya, kaki saya, muka saya buka baju tunjuk. Ni kulit saya, nak berlakon macam mana? Sekali lagi dia berdarah, sekali lagi dia berdarah, sekali lagi dia darah. Tak apa Ustaz, nanti kita make up, kita touch up, kita buat elok-elok supaya tak ada bleeding. Tak lama Ustaz, 14 hari je kami minta Ustaz berlakon. Saya kata boleh, tapi ada syarat.
Ada syarat. Nak saya berlakon, ada syarat. Syarat nombor 1, semua mesti tutup aurat. Tak ada pegang, tak ada roman, tak ada peluk, tak ada tidur sekatil, laki bini yang bukan laki bini. Setuju. Ada seorang je tak tutup. Pelakon Cina, dia tak Islam, pihak pergi kat dia. Dia pencari hantu. Kita tak boleh paksa dah. 2, setiap ayat Quran, hadis Nabi, doa yang saya baca, berikan makna dia, tuliskan maksud dia, berikan nama ayat dia, supaya orang yang tengok dapat pengajaran. Nombor 3, sembahyang berjemaah. Bila masuk Zuhur stop, masuk Asar stop, masuk Maghrib stop. Kalau saya ada, kalau saya tak ada pun, sembahyang berjemaah. Daripada kru sampai makeup artis, sampai pelakon, sampai yak-yak-ye pun sembahyang. Saya tiru daripada perbuatan almarhum Mamat Khalid. Bila saya berlakon dalam cerita 18 puasa, semayang, tiap-tiap waktu semayang, tak tinggal. Sebelah kedai warung Pak Jabir tu, dia buat surau sementara. Saya kata aku tiru pada Mamat Khalid ni, kalau apa nak, mesti semayang berjemaah. Yang keempatnya tuan-tuan, apa yang saya buat, tak ada pegang-pegang, tak ada sentuh-sentuh. Dan apa benda pun, kita bincang sama-sama supaya memberi manfaat kepada masyarakat. Setuju? Sign. Dah. Jom. Modal setengah juta. Setengah juta yang modal. Bajet ciput ustaz. Bayaran ustaz pun ciput. Tak apa. Yang penting dakwah. Bila masuk TV, TV tolak. TV kata yang ni sesuai untuk panggung wayang. Kalau masuk TV, rugi. Masuk panggung wayang, ini akan meletup. Orang TV cakap. Pengarah telefon balik Datuk, kita kena buat dubbing. Kenapa dubbing pula? Pasal filem. Bila filem, dia punya layar dia lebar, kena ubah semua. Saya ubah balik, pergi masuk suara balik. Daripada modal setengah juta, pengarah kata ustaz sekarang kutipan bagus. Daripada tak dijangka boleh bertahan 2 hari, dia boleh lajak sampai berpuluh-puluh hari. Daripada pawagam kata filem ni 2 hari jalan, lalah mereka minta sambung berbulan-bulan. Netflix sampai sekarang. Apa yang menyentuh hati saya? Di Kelebang saya buat tengok wayang bersama penonton. Saya tengok ramai Cina datang, ramai India datang. Ada satu bas datang Cina. Habis bergambar dengan saya, turun Cina ni. Tak tahu, ya. You kasih maaf ke itu sama orang yang bikin sama you sakit? Ya. Apa saya you maaf? Itu orang banyak jahat lah. Habis you punya muka muntah-muntah darah semua. Tuhan Allah suruh saya maafkan. Islam menyuruh kita memaafkan orangnya. Yalah itu orang banyak jahat lah. Bukan, dia orang banyak jahat, tapi Allah banyak baik. Jadi Allah bagi kita baik, ampunkan saja, maafkan saja. You banyak baik sangatlah. Bukan baik, itu Allah suruh kita baik. Yalah, banyak baik ah, banyak baik ah, balik. Saya pergi buat pasport dekat imigresen. Datang perempuan India pegawai. Dia ambil pasport saya, dia buat. You belakang, saya buat. Datuk, sudah siap? Saya peminat nombor 1. Sudah 5 kali tengok Zem-Zem ala Kazim. La ilaha illallah. Tuan-tuan, buatlah. Walaupun saya berlakon. Tapi orang kata apa? Ustaz akhir zaman. Berlakon pun dia tak tahu. Agak-agak tuan-tuan, filem saya ni akan ditonton sampai 40 tahun akan datang. 20 tahun akan datang. Berapa juta orang yang tengok. Bukankah itu dakwah? Luasnya dakwah tuan. Yang terbaru, dia orang jemput saya jadi peserta kilauan emas. Agak-agak syarat apa pula saya nak buat tuan-tuan? Cikgu setuju saya masuk kilauan emas. Si cincin emas. Sudah tuan-tuan. Saya nak fikir nak terima tak terima, nak terima tak terima. Kebetulan pula saya dilantik sebagai ketua juri muallim muda musim kedua. Ada alasan. Takkan ketua juri kena bagi dijurikan.
Tuan-tuan boleh bayang tak? Habis saya menyanyi, dia orang pula jadikan saya, "Pitching awak larilah Datuk Kazima sudah." Tuan-tuan. Sedangkan saya ni ketua juri muallim muda. Tuan-tuan yang saya muliakan, simpan. Kalau kita buat sesuatu daripada hati, jangan main-main. Tadi saya nak balik ke rumah, ada satu makcik dari Penang. Dia datang, dia dapatkan saya satu botol minyak irham. Dia kata, "Ustaz, adik akak kirim, kakak akak kirim." Dia kata dia dah beli botol ni 11 botol. Dia kata ubat dia semua, "Alhamdulillah Ustaz, tak ada lagi angin. Terima kasih banyak-banyak." Satu hari dia nak datang jumpa Ustaz, nak ucap terima kasih. "Tak payah, saya sibuk. Ucap terima kasih pada Allah. Syukur pada Allah." Apa target saya, tuan-tuan? Saya tak pernah marah dengan Tuhan. Saya tak pernah benci pada orang yang bagi saya macam-macam masalah. Fitnah macam-macam, tuduh macam-macam. Saya forum dengan satu ustaz, habis forum dia peluk saya. "Syekh, ana minta maaf, ana banyak ngutuk entah." Tak apa. Saya tak tanya pun pada dia, "Hang kata apa kat aku?" "Syekh, minta maaf Syekh. Tadi ustaz di Kedah peluk saya. Ana banyak ngata kat entah ni macam-macam dosa ana ni." Elok minta maaf. Saya maafkan dunia akhirat. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala bagi pada saya nikmat yang banyak. Memang Allah bagi saya sakit kulit, habis kulit jadi hitam-hitam ni. Parut-parut tu masih ada ni. Tapi nikmat yang Allah bagi banyak. Apa nikmat yang besar yang Allah bagi pada saya? Nikmat pengalaman. Ustaz, bacaan kencing manis suami saya tak nampak dah Ustaz. Meter dia tak boleh baca. Kak ambil daun pandan, kak cabut. Kak cabut daun pandan tu sampai akar. Kak basuh akar dia kak rebus. Akak minum air dia kak. InsyaAllah suruh suami minum, InsyaAllah dia turun bacaan gula. Tak payah pakai apa pun kak. Akar daun pandan saja. Ustaz tahu dari mana? Saya yang amalkan. Ustaz, ni tuan-tuan tengok perut saya buncit ni. Saya bukan gemuk, tuan-tuan tengok kaki saya halus ya. Tengok tangan saya halus ya. Main tam perut gemuk. Main tam perut buncit. Saya jumpa doktor ni pasal apa buncit teruk ni? Dia kata itu kesan insulin yang awak makan dan kesan ubat cair darah yang awak makan. Nak macam mana pun mesti kembung yang tak apa. Kembung pun tak apa. Tapi kembung macam ni saya tak gaduh. Yang saya gaduh ialah kembung busung. Masuk ke mulut, skop tak jumpa. Masuk ke punggung, tak jumpa. Apa pasal kembung perut tak boleh bangun, tak boleh berjalan, tak boleh berlari, tak boleh duduk. Saya jumpa dengan seorang pelakon, dia telefon saya, Pak Lawak. Dulu jurusilat, dulu silat kemudian jadi Pak Lawak sekarang. Dia tak sihat. Ustaz pergi ke Bahau. Rockers tu pun pergi ke Bahau. Penyakit macam Ustaz. Saya pun pergi ke Bahau, dia ubat saya, balik. Lega sekejap, dia main balik kerah. Masuk balik ubat. Saya kata kat Ustaz Ahmad, ambil daun bidara. Kemudian letakkan dalam timba baldi. Panggil makcik pondok duduk bulatan. Saya duduk di tengah-tengah, engkau orang buat bulatan baca. Kamu baca surah ni, kamu baca surah ni, kamu baca surah ni, makcik baca surah ni, hajah baca surah ni. Saya baca doa ni. Habis baca buka puasa. Bila buka puasa mandi. Bila mandi saya tarik jarum keluar daripada perut saya. Saya tengok balik. Ambil balik. Macam mana jarum ni boleh keluar? Alhamdulillah bulan Ramadan tahun tu perut saya kempes balik. Jarum tu ada lagi tu? Ada. Jarum tu ada di rumah saya. Siapa nak ambil buat kenang-kenangan. Sebab itu jangan marah dengan sakit dan jangan main-main dengan penyakit.
Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi benda lain supaya saya sebarkan benda tu pada orang lain. Ni nama dia gelas. Moderator forum saya sebut nama dia. Saya sebut nama dia. Senang tuan-tuan tanya dia. Moderator forum saya malam tu Ustaz Nabil Ahmad. Moderator forum perdana TV1 tu, satu nama Ustaz Zakaria, satu nama Ustaz Hariri, satu lagi nama Ustaz Rizal, seorang lagi nama apa? Ustaz Nabil. Boleh. Saya duduk forum dengan dia, dia pun tuang air. Saya pun tengah ceramah, pam, meletup gelas depan mata dia. Saya pun tak di bawah. Habis ceramah, orang yang angkat kursi saya dengan Ustaz Nabil tu, muka ni habis merah. Satu badan ni habis. Ustaz tolong Ustaz, saya lepas angkat kursi Ustaz tu, habis muka saya Ustaz. Ambil air Ustaz. Abang minum, abang sapu muka, satu badan. Siapa ni orang ni? Dia ni adalah driver saya waktu saya pergi ceramah. Dia driver. Daripada airport dia driver. Sampai hotel dia driver. Sampai tempat ceramah dia driver. Muka ni habis naik merah. Saya pun tunggu dalam kereta, dia sampai. Muka dia elok balik lah. Dah sapu muka? Dah mandi dah? Dah lap badan dah? Terima kasih Ustaz. Saya tak tahu Ustaz. Lepas saya angkat saya kursi, habis muka saya jadi macam ni Ustaz. Baik. Saya kata pada Nabil, itulah tanda-tanda ada benda tak elok di situ. Jadi sebelum ente ceramah, sebelum ente kuliah, duduk atas kursi, baca doa ni. Sebelum makan, sebelum pergi kenduri, sebelum masuk restoran, baca doa ni. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ulang balik. Minha je dapat. Mak tolong baca mak. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, surah Taha ayat 55. Pendek tu ya. Jadi duduk baca. Ustaz, kalau gelas tu plastik, bila dia nak pecah? Kalau dia tak pecah, dia keluar benda kotor dalam ni. Rambut. Selalu rambut. Bukan rambut panjang, rambut pendek-pendek, halus-halus ya. Yang kita kalau telan tu jadi bentuk dalam tu. Ustaz, apa yang Ustaz baca tadi? Yang dia kena tu saya pernah kena. Habis-habis ceramah aja habis muka ni. Maka saya amalkan satu ayat daripada surah Hud ayat 56 dan surah Al-A'raf ayat 196. Ingat betul-betul tuan-tuan. Ulang balik. Surah Hud ayat 56. Ustaz Ahmad. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Ikut. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Rabbi wa rabbikum. Ma min dabbah illa huwa akhidhu binasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya, itu surah Hud ayat 56 dan ditambah dengan surah Al-A'raf ayat 196. Baca pada air, bagi dia minum, sapu satu badan. Yang histeria ke, yang tak ingat ke, yang jadi kerah, tak tentu halal tiba-tiba jadi kerah, mudah-mudahan Allah pelihara. Jadi tuan-tuan, sesuatu yang berlaku pada saya tak anggap benda itu kecil. Saya anggap benda ni satu pendidikan, satu pengajaran yang saya boleh ambil dan saya amalkan dan saya kongsikan dengan tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni cukup. Dua. Satu, surah Taha ayat 55 dan dua, surah Hud ayat 56 digabung dengan Al-A'raf pada ayat 196. Amalkan, mudah-mudahan Allah pelihara tuan-tuan, Allah jaga tuan-tuan dan keluarga kita. Saya ucapkan terima kasih pada pengurusi, terima kasih pada jawatan puasa dan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, terima kasih kepada yang hadir dan terima kasih kepada grup
yang datang melawat ke sekolah saya di Pusat Pendidikan Al-Barakah di Kampung Manjut. Saya bila datang tempat tuan-tuan, ada seorang sahabat saya yang saya ingat, nama dia Ustaz Muttalib Ma'ruf. Waktu dia buka sekolah dia, sama tarikh, sama zaman, sama tahun dengan dia buka. Dialah yang pecah tanah di sekolah saya. Dan saya yang pergi ke sekolah dia waktu dia mula-mula buka An-Nahdah dia, tuan-tuan. Jadi bila saya datang ke Kubang Semak, benda yang paling saya ingat ialah Ustaz Muttalib. Saya ingat An-Nahdah, dan dia juga mesti ingat sekolah saya sebab dialah yang ceramah pecah tanah tahun 2004-2005 ketika sekolah saya mula dibuat. Janji setia, hang majukan Nahdah, saya majukan Barakah. Tujuan kita satu ya, agama. Yang kedua, bila saya lalu di sini tuan-tuan, masjid ni saya lalu sejak saya mengajar di Masjid Makan Janggus, Masjid Batu dan sebagainya. Mula-mula dibuat kubah, saya ingat lagi tuan-tuan, berapa puluh tahun yang lepas. Dan tadi saya singgah sembahyang di Masjid Bukit Minyak, juga saya mengajar pada tahun 90-an. Selepas berpuluh-puluh tahun saya datang balik ke Bukit Minyak, banyaknya perubahan, besarnya masjid, cantiknya masjid, alhamdulillah. Kenangan mengajar tuan-tuan di sekitar Permata Ampau, sekitar kawasan ini adalah nostalgia yang saya takkan lupa sampai bila-bila. Walaupun saya dah sibuk sikit, walaupun saya tak sihat dan sebagainya, maka hati saya tetap dengan tuan-tuan. Kerana Permata Ampau, Kubang Semang, Masjid Majangguit, Masjid Batu dan sebagainya adalah kawasan yang paling awal mengundang saya berceramah sekitar tahun 1995-1996. Alhamdulillah, ramai yang dah meninggal lah, pelajar-pelajar saya. Yang belum meninggal, saya aja lagi entah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam pertemuan yang lain. Tak pun kita berjumpa dalam syurga, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita. Dan petua-petua yang saya amalkan, yang saya amal, saya dah tuliskan. Niat saya satu je, saya tulis petua ni supaya saya tidak meminta-minta nak buat sekolah saya di Sungai 13 hektar. Saya niat ilmu yang saya dapat sebelum saya mati, saya nak tulis sebuah buku. Kalau orang tanya mana dalil dia, pulang kat dia. Dalil dia ayat Quran, saya sendiri yang amal, dan mustajabnya ayat ini. Itulah dalil dia. Saya lah saksi hidupnya. Betapa hebatnya ayat Quran kalau kita yakin pada Allah. Dia jadi sungguh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku ni di belakang sana. Niat satu ya, saya tak minta derma, saya tak minta tuan-tuan beli untuk saya untung. Saya tak ambil jual. Yang ni saya buat sekolah di Pusat Pendidikan Al-Barakah di Sungai. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi